Apalah Menteri, low class betul. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang ni tengah heboh kes 4 orang pelajar SPM yang merogol bergilir-gilir seorang pelajar tingkatan 3, junior dia, dalam kelas, dan bukan saja dirogol, dirakam dan kemudian disebar kepada rakan-rakan yang lain. Pagi tadi Menteri dia turun ke Jabatan Pendidikan Negeri Melaka dan dia bertemu dengan pihak Jabatan Pendidikan untuk mendapatkan laporan. Bila dia keluar daripada Jabatan Pendidikan Negeri Melaka tu, anda tahu tak apa yang Menteri cakap? Saksikan. Ya, SPM akan tetap diteruskan. Sebab tu bagi saya soal itu kita juga perlu beri tumpuan. Minta maaf lah, saya tak faham apa yang difikirkan oleh Menteri bila dia bercakap tentang soal pelajar-pelajar ini, hak mereka untuk mengambil SPM. Kalau saya cakap lebih-lebih, kan Menteri sentak. Kan dia cakap, jangan kacau guru-guru kami, jangan kacau sekolah kami. Dia tak faham ke tindakan yang perbuatan yang dibuat oleh 4 orang pelajar ini adalah perbuatan yang sangat hina dan jijik. Baru tingkatan 5 dah rogol anak orang, rogol bergilir-gilir bersama dengan kawan-kawan. Lepas tu dirakam dan disebarkan kepada pelajar-pelajar lain. Ini psycho level apa kita tak tahulah, kan? Tapi Menteri ni yang dia concern adalah tentang budak-budak tu nak jawab SPM. Menteri, kalau dia tak boleh jawab SPM, tak mati budak-budak tu. Tapi bila kamu nak suruh dia jawab SPM juga, cuba fikir perasaan mangsa yang dirogol itu. Orang yang buat jahat kat dia, yang buat khianat ke dia, elok je boleh ambil SPM. Dan bayangkan perasaan pelajar-pelajar lain yang terpaksa ambil SPM bersama-sama dengan dia orang ni. Bayangkan perasaan guru-guru yang terpaksa menjadi pengawas peperiksaan kepada 4 orang pelajar ni. Tidakkah terganggu emosi pelajar-pelajar lain? Dan kalau dia orang tak boleh nak jawab SPM dengan baik sebab terganggu emosi, kamu nak bertanggungjawab. Sepatutnya gantung mereka ni serta-merta. Biarlah mereka tak ambil SPM tahun ni. Bila dibicara mereka dimasukkan dalam sekolah Henry Geni, tahun depan dia ambil lah SPM. Kenapa nak kena sekarang juga? Kenapa nak kena 3 November ni juga? Pakailah akal kamu tu, wahai Menteri. Mana sensitiviti kamu? Macam ni lah, kalau kamu nak sangat diorang tu ambil peperiksaan 3 November ni juga, saya cadangkan kamu ambil 4 orang pelajar ni, letak dalam pejabat menteri, kamu sendiri jadi pengawas peperiksaan, biarlah diorang ambil SPM. Menteri-menteri Madani ni tak pakai otak ke bila bercakap? Hari tu kemalangan, lori langgar kereta, bayi tercampak keluar, Menteri Pengangkutan cakap pasal kerusi bayi. Hari ni bila pelajar tingkatan 5 rogol pelajar tingkatan 3 bergilir-gilir, Menteri sibuk cakap pasal peperiksaan SPM 4 orang pelajar. Common sense tak ada ke korang ni? Apalah Menteri, low class betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.